negaraku Brunei. Menyusuri denyut kehidupan masyarakat tempatan sambil menghayati seni lukisan yang mencerminkan jiwa budaya serta berinteraksi dengan masyarakat yang syarat dengan kisah dan pengalaman. Membuka perspektif lebih luas terhadap kekayaan budaya dan perkembangan tamadun agama Islam di Brunei. Jadi di belakang kakak ni juga ada payung-payung yang menjadi simbol-simbol. Ketelitian dan keindahan seni Islam yang terpelihara menjadikan masjid di Brunei bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga lambang identiti dan kebanggaan negara. Pengalaman perjalanan ini dilengkapkan dengan penerbangan atau syariah Royal Brunei Airlines. Eksklusif dibawakan oleh Royal Brunei Airlines dan AZ Back to Nature Travel and Tour. Tonton Brunei Bukan Biasa-Biasa tentunya di TV IKIM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tentunya anda masih menonton Brunei Bukan Biasa-Biasa. Terima kasih kepada Brunei Airlines kerana menaja penerbangan kakak ke Brunei Darussalam dan tak lupa kepada AZ Back to Nature Travel and Tour dan juga Tourism Brunei. Jadi kakak nak kata kat sini kan, sepanjang 5 hari kakak berada dekat Brunei ni, siapa kata Brunei ni kecil? Tak ada apa-apa. Banyak sebenarnya yang kita boleh terokai dekat Brunei ni. Dan kakak rasa 5 hari kakak dekat Brunei ni tak cukup. Kalau semalam kakak dah pergi pasar malam, hari ni kakak di pasar pagi, iaitu Pasar Tamu Kianggih, di mana menempatkan masyarakat, budaya dan juga makanan tradisional di sini. Jadi kakak pun dah tak sabar nak melihat apa yang ada dekat dalam pasar pagi di Brunei ni. Jomlah kita masuk dalam, okey? Seawal pagi, kakak melangkah ke Pasar Kianggih dan tempat ini bukan sekadar pasar biasa tetapi ruang di mana tradisi dan kehidupan harian bertemu dalam harmoni yang sederhana. Yang ni kuih ketayap. Linggam. Dalam dia ada kelapa lah. Dalam dia ada kelapa. Yang ini? Oh, ini tapai juga. Oh, ini tapai nasi. Ini pun tapai nasi tapi kecil lah. Oh, ini wajik. Oh, okey. Kakak dah jumpa wajik. Semalam kakak pergi Ulu Temberung tapi tak sempat nak beli. Katanya kalau datang Brunei, kita kena try wajik. Sebab wajik dekat Ulu Temberung tu sedap. Jadi hari ni kakak datang ke pasar pagi, kakak jumpa dah wajik. Satu ni berapa? $1 Brunei je guys. Murah kan? Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kakak dah beli wajik. Brunei tanah airku, negaraku Brunei. Air tanah airku merdeka. Lautan darah di kawanan angin, gunung berapi kau langkahi, mengenang abang seorang diri. Jauh di mata, dekat di hati. Ni yang seronok bila kita pergi ke pasar. Sebab apa? Kita bukannya boleh membeli belah je, tapi kita boleh tengok barangan-barangan tradisional, hasil-hasil kraft tangan yang melambangkan sesuatu tempat tu. Setiap senyuman peniaga, setiap langkah pengunjung membawa cerita yang tersendiri. Di sinilah wajah sebenar Brunei terserlah, bukan pada kemewahan tetapi pada keikhlasan. Tidak lengkap kunjungan tanpa membawa pulang buah tangan. Keripik yang rangup, aneka makanan kering disusun kemas seakan mengajak setiap pengunjung membawa pulang sedikit rasa di Brunei. Kalau tadi kakak berada di pasar pagi, sekarang ni kakak berada di perairan ataupun di jeti untuk menuju ke kampung air. Jadi hari-hari terakhir kakak ni kakak nak explore lagi Brunei dan perkampungan air tu macam mana keindahannya. Bot mula membelah air. Angin sungai menyapa lembut, membawa kakak menyusuri kampung air.
iaitu sebuah perkampungan air yang telah wujud sejak ratusan tahun dahulu. Okey, sekarang ni di belakang kakak ataupun di sekeliling kakak adalah perkampungan air yang di mana menjadi nadi sejarah Brunei. Sebabnya kampung air ni telah dibina sejak 700 tahun yang dulu dan kakak menaiki bot menyelusuri sungai untuk melihat kampung air ni dan kakak nampak bukan sekadar kampung tapi dia ada sekolah, ada rumah-rumah dan juga kehidupan dekat sini. Kakak rasa ini adalah satu kehidupan yang sangat unik yang anda boleh dapat, yang anda boleh rasai, berpengalaman jika anda datang ke Brunei. Jadi untuk tu jangan lupa untuk memilih ataupun bersama AZ Back to Nature Travel and Tour. Sebab apa? Sebab anda takkan dapat pengalaman ni dekat mana-mana. Dekat Brunei je. Dikisahkan, Nakhoda Manis ialah kisah mitos seorang anak yang hidup dalam kemewahan hasil pelayaran dan perdagangan. Namun, di sebalik kejayaan itu, dia dikatakan telah melupakan ibunya yang tua dan miskin yang tinggal di tepian sungai. Sejak itu, kisah ini menjadi pedoman bahawa restu dan doa seorang ibu adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan. Okey, sekarang dekat belakang kakak ni merupakan mitos kapal Nakhoda Manis. Katanya sejarahnya lebih kurang macam si Tanggang, tapi dekat sini, dekat Brunei ni dipanggil Nakhoda Manis. So kalau anda boleh lihat sendiri dekat belakang kakak tu, dia punya bentuk kapal tu macam dia dah slanting, macam jatuh macam ni tau. Dan di sepanjang sungai Brunei, legenda ini terus hidup. Bukan sekadar cerita lama, tetapi pengajaran yang mengalir bersama arus kehidupan. Kakak singgah ke sebuah rumah tamu di atas air. Lantai kayu masih berdiri kukuh, setiap kali langkah diatur, sepanjang meniti jambatan yang menghubungkan rumah ke rumah, kakak lihat ada rumah yang ada dicat baru, ada yang masih mengekalkan warna asalnya. Ia seakan menyimpan cerita lama yang tidak pernah pudar. Masya Allah, betul lah Brunei bukan biasa-biasa. Sebab apa? Kakak dah jalan-jalan dekat perkampungan air ni. Dikatakan perkampungan ni sebesar 10,000 perumahan dekat sini. Jadi kalau anda bersama dengan AZ Back to Nature Travel and Tour, insya-Allah mereka akan bawa anda untuk singgah ke salah satu rumah yang ada di perkampungan air ni untuk menikmati hidangan tradisional ataupun kuih-kuih tradisional di perkampungan ni. Jadi kakak dah sampai dan kakak pun nak masuk dalam. Jom. Sambutannya cukup sederhana tetapi hangat, seolah-olah kami bukan pelawat tetapi tetamu yang sudah lama dinantikan. Wah, besarnya rumah ni. Tengok dekat dalam macam kecil je. Beginilah keadaan. Nyaman ya rumah ni. Besarnya rumah ni. Tengok ni disediakan banyak tempat duduk. Sebab apa? Sebab rumah ni menjadi tarikan pelancong. So ramailah pelancong-pelancong yang datang ke kampung air tu akan singgah ke rumah ni. Betul tak Kak? Betul. So kakak ni, siapa nama kakak? Rosni. Kak Rosni. Kak Rosni ni lah antara orang yang melayan tetamu daripada luar. Kalau anda nak datang ke kampung air, anda akan jumpa lah dengan kakak Rosni ni. Okey, inilah antara kuih-kuih tradisional. Kalau kita datang ke kampung air, singgah rumah Haji Zaini. Haji Zaini. Nanti anda akan dihidangkan dengan kuih-kuih tradisional. Ni kuih Adam, selurut, berhulu, telapam. Kuih selurut ni kuih apa Kak? Dia daripada apa? Daripada tepung baras. Tu apa tu? Santan. Ini kulitnya dibuat dari tu daun apung. Daun apung. Faham? Saya nak rasa lah satu kuih belurut. Belurut ya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba. Tapi buka sikit-sikit. Nanti dia pandai jatuh. Cara makan dia kena buka sikit-sikit. Buka sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni kakak buat lah. Itu. Oh, kakak dekat belakang tu yang buat. Ya. Oh. Kalau ini saya yang bikin. Tolong-tolong lah. Terima kasih kakak. Sediakan hidangan-hidangan yang sedap ni. Selepas menikmati hidangan, kami dibawa masuk lebih dalam
melihat sendiri dekorasi dalaman rumah di atas air ini. Tu dia. Keluar-keluar dah nampak dah panorama, sungai, bot-bot. Terus nampak ada masjid kat depan. Masjid Al-Mutawallilah dia punya nama. Setelah selesai aktiviti kakak di kampung air, akhirnya kakak sedar kampung air bukan hanya untuk dilihat dari luar tetapi dirasai. Inilah ketenangan jiwa yang sebenar. Okey, selepas jalan-jalan dekat kampung air tu, kakak singgah di Tarenda, tempat buffet makanan yang ada dekat sini, dan dikatakan tempat ni dibina oleh Sultan Brunei sendiri untuk preserve ataupun menjaga barang-barang craft tangan yang ada di Brunei ni. Jadi tadi kakak masa ambil nasi, kakak terperasan ada makanan tradisional dekat Brunei ni iaitu ambuyat. So ni first time kakak nak cuba makan ambuyat. Jomlah kita rasa macam mana. Ambuyat ni macam tak ada rasa apa-apa pun. Dia panas-panas. Dia macam mana nak cakap, dia macam berjeli, kenyal-kenyal. Tapi sebenarnya memang dia kena makan dengan sambal agaknya baru sedap. Makan dengan sambal okey, sedap. Okey, kakak dah cuba ambuyat. Korang kena datang Brunei, try ambuyat dekat Brunei pula, okey? Sekarang ni kakak berada di Museum Alat Kebesaran Diraja di Brunei. Kalau anda datang Brunei, inilah tempat yang patut anda lawati kerana di sinilah tersimpannya artifak, hadiah kenegaraan dan juga alatan adat istiadat Brunei. Dan trivia, kalau anda nak tahu apa di belakang kakak ni, di belakang kakak ni adalah usungan diraja yang hanya digunakan hanya 2 kali sahaja, iaitu pada tahun 1960-an dan 1970-an sewaktu Queen Elizabeth datang ke Brunei. Dan sekarang ni kakak nak lihat sendiri apa yang menarik antara alatan-alatan di dalam Museum Alat Kebesaran Diraja ni. Di dalamnya tersimpan pelbagai alat kebesaran diraja, dari mahkota, perhiasan istiadat hingga peralatan yang digunakan dalam upacara penting Kesultanan Brunei. Setiap satu dipamerkan dengan begitu teliti, seakan-akan membawa kita kembali ke detik-detik sejarah yang penuh adat dan tradisi. Okey, Alhamdulillah kakak dah berada dekat sini dalam 10 ke 15 minit sekitar sini, dan kakak dapat beberapa info mengenai apa yang dipamerkan adalah alatan-alatan yang digunakan bagi pertabalan diraja ataupun penghargaan Jubli Emas dan juga Jubli Perak. Jadi di belakang kakak ni juga ada payung-payung yang menjadi simbol-simbol. Lepas tu kita dekat belakang sebelah sini pula ada tombak. And then dekat belah atas tu, kalau anda boleh nampak, semua tu adalah hadiah-hadiah daripada negara-negara lain dan juga rakyat Brunei. Menarik kan?
Baik, sekarang ni kakak berada di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan sekarang ni kakak nak masuk ke dalam untuk melihat artifak. Dikatakan di sini terletaknya artifak dan juga pelbagai pameran-pameran berkenaan dengan Islam. Jadi kakak pun nak bersama dengan orang yang lebih arif lah untuk kita menyampaikan maklumat ataupun info tentang tempat ni. Bersama kakak sekarang ni Encik Saya Muhammad Azlan Yassin. Okey, Encik merupakan pembantu Pembantu pameran di Balai sini. Khazanah. Baik, jadi sebelum tu kakak nak ajak anda semua penonton Brunei Bukan Biasa-Biasa masuk ke dalam dan kita saksikan sendiri, lihat sendiri bagaimana artifak dan juga ilmu yang ada dekat dalam ni. Jom. Silakan. Sekarang kita berada di galeri pertama, iaitu Galeri Kebistarian Raja. Sebahagian maklumat tentang galeri pertama ini iaitu memperlihatkan kebijaksanaan Raja kami dalam mensyiarkan pentadbiran negara Brunei Darussalam bersandarkan perlembagaan negara dan juga agama Islam. Masya Allah. Sekarang kita akan memasuki galeri 2. Galeri 2 ini memperlihatkan koleksi Al-Quran ke bawah duli daripada sebahagian negara-negara Islam dari berbeza zaman. Dan yang paling lama koleksi ke bawah duli mushaf yang berusia 1000 tahun. Okay, di ruangan tengah ini kita dapat melihat Al-Quran dan mushaf yang berukuran sangat kecil, dipercayai antara yang terkecil. Manakala penulisannya wujud diyakini pada zaman Abbasiyah, iaitu masa Khalifah yang ketiga. Ada satu koleksi Al-Quran milik ke bawah duli daripada negara Palestin. Kesenian ukirannya memang unik dan tinggi keseniannya. Kalau anda lihat, sekarang ni kakak diapit oleh pedang 4 sahabat. Antaranya pedang Saidina Ali, Saidina Omar. Dan dekat belakang kakak ni juga anda boleh tengok replika pedang-pedang ni. Dan dikatakan pedang-pedang yang ada di sini sama sebenarnya dengan pedang yang asli. Di galeri 4 ini kita dapat melihat, menyaksikan sendiri rambut daripada cucunda Nabi Muhammad SAW, iaitu rambut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin alaihissalam, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ini janggut baginda Sayyidina Ali. Dan juga rambut Sayyidina Abu Bakar. Pameran ini bukanlah sekadar untuk dilihat tetapi untuk difahami. Melihat manuskrip serta pelbagai artifak yang menggambarkan kehalusan seni dan kekuatan ilmu umat terdahulu. Masya Allah, setiap hari kakak di Brunei ni merupakan hari-hari yang bukan biasa-biasa. Sebab apa? Pencarian, perjalanan, bermusafir itu memberikan kakak ilmu pada hari ini. Dan hari ini juga kakak sangat teruja sebenarnya bila kakak masuk ke dalam Balai Khazanah Islam ni. Kakak ingat cuma ada beberapa artifak dan juga Al-Quran, peninggalan ataupun koleksi daripada Sultan. Tapi sebenarnya kakak salah sebab ada 9 galeri dekat dalam tu dan semuanya merangkumi artifak ataupun peninggalan ilmu yang sangat tinggi daripada para ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu. Jadi anda kalau datang ke Brunei, bukan sahaja anda boleh melihat pemandangan yang cantik, pengalaman yang sangat bermakna, tapi anda juga boleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Jadi jangan lupa untuk teruskan menonton TV IKIM, tentunya Brunei Bukan Biasa-Biasa. Selamat datang ke Royal Brunei Airlines.
bukan biasa-biasa terhenti di hadapan Istana Nurul Iman. Dikatakan istana ni mempunyai 1,788 bilik. Ya Allah, besarnya. Walaupun kakak hanya boleh berdiri di luar sahaja, dan sebenarnya semua pengunjung yang datang ke Brunei boleh ambil gambar di hadapan Istana Nurul Iman. Dan kalau anda datang ke Brunei, inilah antara ikon dan tempat yang anda patut singgah untuk bergambar. Alhamdulillah, seharian kakak mengembara di Brunei. Akhirnya hari ini berakhir dan sekarang ni kakak berada di restoran Paris Cafe Grill. Sebab apa? Sebab mereka menaja makan malam kakak dan juga kru Brunei bukan biasa-biasa. Jadi kakak nak tengok, nak rehat juga, nak tengok keadaan sekeliling sambil menikmati hidangan yang disediakan. Wah, sedapnya bau makanan. Ni yang best ni kalau anda mengikuti tour AZ Back to Nature Travel and Tour. Sebab apa? Sebab anda dah penat seharian keletihan menerokai Brunei kan. Jadi anda dah penat-penat, tak payah fikir-fikir nak cari kedai makan kat mana. Mereka dah sediakan. Mereka akan bawa anda ke kedai yang sangat sedap, yang penting dijamin halal. Jadi kakak rasa makanan yang sedap tu perlulah dikongsi sama-sama, betul tak? Jadi kakak nak mulakan makan malam dan merasai menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih kepada penaja, anda sangat bermurah hati. Kalau semalam kakak dah datang ke Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah, tapi hari ni kakak tak puas hati sebenarnya. Kakak nak datang sini nak tengok sendiri masjid pada waktu siang. Sekarang ni dekat belakang kakak adalah Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah. Dikatakan masjid ini mempunyai 29 kubah yang disadur dengan emas. Masya Allah. Selain daripada tu, apa yang kakak rasa menarik tentang masjid ini adalah masjid ini mempunyai banyak simbol. Contohnya 29 kubah melambangkan Sultan yang ke-29, 29 anak tangga juga melambangkan Sultan yang ke-29. Ada juga dikatakan di dalam masjid tu ada pancuran air sebanyak 5 bintang yang menandakan ataupun yang bersimbolkan kepada waktu solat 5 waktu. Kalau anda nak tahu, masjid ini juga dibina dengan bantuan daripada arkitek daripada Filipina dan arkitek tersebut adalah beragama Katolik. Menarik kan? Jadi kakak pun dah sampai dekat masjid, kakak nak tengok keadaan dekat masjid ni, kecantikan, keindahan Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah. Jadi ikut kakak. Sekarang ini kakak berada di laluan masuk Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah dan kakak nak tengok sendiri keindahan dan juga kecantikan seni bina masjid ini. Sekarang ni kakak berada di kawasan di mana tempat ini adalah tempat pelawat, dan kalau anda datang ke Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah, anda boleh datang ke sini melihat sendiri kecantikan dan juga keindahan di dalam masjid ni. Dan di belakang kakak tu dikabarkan kecantikan ataupun keindahan lukisan tu dengan menggunakan emas cair, dan ada juga cebisan-cebisan emas pada mihrab tersebut. Dan dikabarkan juga masjid ini banyak menggunakan emas untuk hiasan dalaman seperti lampu. Kalau anda lihat lampu di belakang kakak ni juga, lampu ni adalah seberat 38 tan emas ya. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah perjalanan aku bermusafir ke Brunei Darussalam ini menjadi perjalanan yang terbaik buatku dan juga sahabat.
Aku mohon juga kepadamu, Ya Allah, seperti mana engkau membelah lautan ketika peristiwa Nabi Musa, maka kau bukakanlah jalan seluas-luasnya bagiku untuk memperolehi kebaikan, kesihatan, kesejahteraan hidup. Sesungguhnya hanya padamu aku meminta dan sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa hamba-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selepas solat dan berdoa, kakak sempat duduk seketika menghayati keindahan seni bina masjid ini yang begitu megah namun tetap memancarkan ketenangannya. Dan ketika melangkah keluar, kakak membawa satu rasa yang sama, iaitu di tengah perjalanan yang jauh ada satu tempat yang selalu mengembalikan kita kepada ketenangan yang sebenar. 5 hari kakak di Brunei, pejam celik, tibalah masanya kakak pulang ke tanah air. Masya Allah, Brunei bukan sekadar pengalaman tetapi ilmu yang dibawa pulang. Kakak rasa Brunei ni banyak sebenarnya tempat yang belum diteroka. 5 hari tu sebenarnya tak cukup tau kalau anda datang ke Brunei. Dan kakak juga nak ucapkan terima kasih kepada Royal Brunei Airlines dan juga AZ Back to Nature Travel and Tour serta Brunei Tourism kerana menaja perjalanan kakak dan juga kru. Brunei bukan biasa-biasa. Betul, jika anda ingat Brunei, ingatlah Brunei bukan biasa-biasa. Untuk itu, kita jumpa lagi dalam rancangan seterusnya atau destinasi seterusnya, tentunya di TV IKIM, Didik Jiwa di Mana Jua.